Tetamu, sila tinggalkan. Tolong lepaskan, maaf, tolong lepaskan saya. Tunduk. Tunduk lagi. 3 tunduk. Terima kasih ahli keluarga. Makcik saya sedih dan berubah. Encik Gao. Yu Feng ada di dalam, saya akan membawa anda berjumpa dengannya. Mengapa tidak masuk? Bahagian terakhir. Maaf, saya masih mempunyai perkara penting untuk dilakukan. Saya akan tunduk kepada Miss Wen dan saya akan pergi. Anda mempunyai sesuatu yang penting. Atau anda tidak berani melihatnya. Saya tidak faham apa yang anda katakan, saya benar-benar tergesa-gesa. Adakah Bei Kortai? Anda tidak berani melihatnya kerana anda adalah pembunuh ikan. Membunuh ikan. Lihat apa yang berlaku, adakah itu benar? Jangan dengar alumni bercakap omong kosong bahawa dia memfitnah saya. Saudara mara dan rakan-rakan yang dihormati, rakan-rakan dari Akbar. Ini adalah nota bunuh diri Wen Yufeng. Setelah mendengar, semua orang tahu bahawa saya tidak bercakap omong kosong. Saya tidak mempunyai masa untuk menjadi gila dengan anda. Jangan biarkan dia pergi. Jangan melawan. Keluar. Saya akan mengambil Yu Feng untuk membaca kata-kata terakhirnya sekarang. Ibu, maaf. Anda selalu mengadu bahawa saya tidak membawa teman lelaki saya kembali menemui anda. Sebenarnya saya tidak mahu. Anda mengajar saya sejak kecil. Kanak-kanak perempuan mesti berhati-hati ketika berkawan. Jika tidak, kesalahan menjadi kebencian abadi. Saya kenal seorang lelaki yang mengejar saya untuk masa yang lama, tetapi saya tidak menerimanya. Kerana dia mempunyai isteri, saya keluar bekerja terlebih dahulu. Saya merancang untuk mengundurkan diri dan menghindarinya. Tetapi dia berlutut di depan saya dan mengatakan bahawa dia tidak akan membiarkan saya pergi. Dia juga mengatakan bahawa isterinya hanyalah perkahwinan politik. Mereka sudah lama tidak mempunyai anak. Ia adalah tempat tidur yang sama dengan impian yang berbeza. Dia juga mengatakan bahawa satu-satunya orang yang paling saya sayangi. Dia juga berjanji kepada saya jika saya mempunyai daging dan darahnya, akan menceraikan isterinya. Saya sangat terharu ketika itu. Saya benar-benar percaya bahawa saya akan sangat gembira dengannya. Dia juga menyewa rumah untuk saya. Saya telah tinggal bersamanya selama 2 bulan. Siapa tahu bahawa suatu hari isterinya datang ke pintu. Ternyata dia telah mencari seseorang untuk mengikuti saya. Suami saya juga mengambil gambar kami bersama. Pasangan mereka bertengkar dengan teruk. Isterinya menampar saya dengan marah. Saya memukul kabinet dan jatuh. Air panas dari termos dicurahkan seperti ini. Muka saya panas dengan lepur. Ternyata lelaki jahat itu adalah anda. Tenang. Anda tenang. Anda tenang. Saya sakit dan takut. Perkara yang paling ditakuti ialah dia tidak akan menginginkan saya. Saya menunggu dengan bodoh di hospital. Saya akhirnya menunggu sehingga dia datang, tetapi dia sebenarnya mahu berpisah dengan saya. Saya menangkapnya dan tidak membiarkannya pergi. Dia membuang saya dan mengatakan bahawa dia mahu muntah ketika melihat saya seperti ini. Saya rasa awak muntah. Dia kehilangan wang kepada saya. Beritahu saya sejauh mana saya pergi. Jangan kembali ke Guangzhou pada masa akan datang.
Ahahahahaha. Doktor mengatakan bahawa wajah saya meradang. Walaupun ia baik, akan ada parut besar. Setiap kali saya melihat cermin, saya melihat hantu saya. Saya benci diri saya. Benci dia. Tetapi saya tidak boleh melupakannya. Saya mesti minum pil tidur setiap malam untuk tidur. Bangun dengan mimpi buruk sebaik sahaja anda tertidur. Saya betul-betul sakit. Saya tidak boleh menoleh ke belakang. Ibu, Anda tidak pernah melahirkan anak perempuan saya. Saya minta maaf awak. Anda mesti menjaga diri sendiri. Tidak berbakti kepada Anda dan Feng Jubi. Anda bodoh. Cepat. Cepat. Berhenti. Apa yang berlaku? Rakan-rakan dari akhbar mungkin akan ada kekurangan di dunia ini. Lelaki jahat yang mati dalam kekacauan membunuh Wen Yufeng. Tetapi orang ini pasti bukan saya Gao Tai. Semua orang mendengar surat itu sebentar tadi. Saya tidak menyebut nama Gao Tai dari awal hingga akhir. Saya tidak tahu apa niat gadis kicap ini untuk memfitnah saya. Tetapi saya akan menuntut anda kerana merosakkan reputasi saya. Dan jangan menulis. Jika tidak, saya akan menuntut anda. Ya, dalam surat ini. Mi tidak menyebut nama Anda. Tetapi dalam gambar ini, adakah Anda yang mengambil gambar dengan Yin Yufeng? Galtai, And killa haten hila, ini dime bil ola Mr. Gao's astigmatism. rakan-rakan dari akhbar. Semua orang tidak akan mengetahui perkara ini. Saya menjumpai surat ini di peninggalan Yufeng. Dan gambar ini. Ini adalah semangat Yufeng di langit. Mahu saya berada di hadapan arwah. Paparkan topeng lelaki jahat ini. Anda adalah orang yang tidak sabar. Orang jahat yang membunuh Yufeng. Galtai, ternyata dia. Saya harap semua orang akan melaporkan perkara hari ini dengan jujur. Jangan biarkan kematian Yufeng tidak jelas. Beri dia keadilan. Anda pengkhianat nakel. Anda bertanggungjawab untuk menjadikan haiwan berpakaian. Su-11, kamu jalan. Jalan diam. Siapa jalan dan saya terpaksa membunuh diri? Bagaimana dengan gambar? Bagaimana dengan buku perubatan? Saya tidak membunuhnya. Adakah anda mempunyai bukti? Adakah anda memilikinya? Adakah anda memilikinya? Berani bercakap omong kosong. Saya hanya akan menggantung anda sehingga anda masuk penjara. Home. Saya boleh memberi keterangan. Semua orang. Saya adalah penerima angin. Galtai Anda binatang berpakaian. Dia juga menjejar saya baru-baru ini. Dia juga berbohong kepada saya bahawa dia akan menceraikan isterinya. Lelaki berbau. Saya tidak akan memukul isteri Anda lagi. Anda binatang berpakaian. Apa yang Anda meletakkan Anda? Anda jalan mati. Berjalan-jalan. Berjalan. Harian Yangqing. Saya tahu bahawa isu pertama pasti akan menimbulkan sensasi di seluruh berita Guangzhou. Seorang wanita bernama Wen Yufeng pergi ke pengebumian hari ini. Kematiannya berkaitan dengan selebriti yang sudah berkahwin. Anda ingin tahu siapa dia? Pergi ke rumah pengebumian Guangzhou. Anak kedua. Siapa awak?
Adakah anak kedua memanggil Anda? Kenapa awak masih enggan bangun? Anda berada di hospital sejak sekian lama. Galtai tidak pernah melihat Anda. Anda akhirnya menunggu sehingga dia datang. Tetapi saya fikir dia hanya mahu mengambilnya. Wang membiarkan Anda pergi. Dia tidak mahu awak lagi. Siapa awak? Bagaimana Anda tahu banyak perkara? Beberapa bulan kebelakangan ini, saya terus memerhatikan Anda. Lihat bagaimana dia menyokong Anda. Lihat betapa kejamnya pasangan mereka terhadap Anda. Lihat betapa sengsara Anda. Siapa awak? Apa yang awak nak buat? Saya seperti awak. Dia juga yang dibunuh oleh keluarga Gao. Saya di sini untuk menolong Anda. Ini juga untuk menolong diri sendiri. Anda harus berani. Ambil perkara buruk yang telah dilakukan oleh Galtai dan istrinya. Beritahu orang di seluruh dunia. Buat mereka hancur. Gao Yong tidak berguna berbakat dan berkuasa. Saya tidak dapat melawan mereka sama sekali. Selain itu, saya masih kalah seperti ini. Saya tidak mahu melihat orang sama sekali. Saya tidak mahu melihat Anda pergi dan pergi. Sayang sekali saya tidak dapat menyelamatkan awak. Walaupun saya tidak dapat menyelamatkan Anda. Tetapi akhirnya memberi Anda keadilan. Anda boleh yakin. Saya tidak akan membiarkan keluarga bernama Gao menjadi lebih baik pada masa akan datang.